Okay, welcome back to my YouTube channel. Untuk hari ni, saya nak Richard tak? Saya, Uda, Mang. Yo. Ya, tak Richard nak main tak? Yeah. Dia, target berapa kilo dia? 50. 50 tu. Jadi, tengok video ni sampai habis. Okay, berapa kilo boleh tu malam ni masak Maggi. Sakit tak jatuh? Ni sebelum kita naik boat tu, payah lu. Dan ni, saya naik dekat LKIM Cendering. Saya rasa lah prediction saya untuk malam ni mungkin dapat dalam 100 kilo, tak tahulah, mana tahu rezeki malam ni tak tahulah. Agaknya dapat banyak lah, boleh banyak, boleh bakar-bakar. Tak, boleh buat konten bakar-bakar, sutong fresh. Sekarang siapa dah dekat LKIM. Okey, jadi jom kita nak pergi naik boat. Situasi untuk LKIM Cendering, kita tengok lah. Ni dia. Facebook mana tu saya tak tahu lah. Pergi tengok je. Setong dia pergi? Okey, jadi petang ni saya sampai dah dekat LKIM Cendering. Tengok puk banyak tu, Saya ingat nak pergi berenang je, tapi rasa macam nak ubah. Saya akan naik boat lah. Okey, dengan dah. Oh. Ocok. Oh. Dua yang di bos ha. Ya, bere. Oh, joki play joki. Muka sutong. Angli siapa dah? Kita tengok muka ni dah. Yes, okey. Okey, jadi nak naik boat dah ni. Di boat saya dengan fighter ni nombor 26. Besar tu kecil ni, tak tengok Apa nak bagi tak? Apa nak bagi tu? Okey, untuk sekarang boat siapa dah nombor 26 tu tengah nak loading barang, akak barang, letak barang dah luncur tu. Okey, sekarang saya akan boat dah baru naik, baru nak tolak. Jadi saya tu dah naik boat. Okey, jadi let's go. Baru keluar dari pelabuhan Cendering. Ni dia. Jadi belum sampai, tidur dulu. Selamat pagi. Selamat petang. Okey, alhamdulillah siapa dah dekat spot pertama, lawa molek belakang tu. Boat ni akan roti 3 spot. Ni spot pertama dan mungkin ada 2-3 lagi lah. Sekarang dalam pukul 7.20. Masuk garik dah, mayang-mayang tu. Sambung macam tak? Tadi saya ingat pakai sutong untuk cari upang. Alhamdulillah dapat seekor ikan kesi. Untuk saya guna ni candak upang. InsyaAllah kita try banyak method untuk try dapatkan sutong. Boleh? Boleh tak boleh tu tengok video ni sampai habis lah. Akan cocok dari ekor ke mulut. Kopi kuning dulu. Cek di pek kuning barang dua. Padu bai. Kalau tadi ni orang makan yang orang bocor. Gaya. Hai. Jadi mereka yang makan dua, boleh tekan di pek kuning. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Tu barang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutung pertama malam ni. Pakai dua. Tu makan boleh tau. Oh, dua. Pek kuning. Kuning. Boleh tu. Alhamdulillah. Tutung pertama. Alhamdulillah, tutung pertama. Double. Oh, double. Tengok ni. Oh. Tutung lagi. Boleh 2 ekor tu. Ha. Jom, tu. Tu dia. Alhamdulillah. Makin ikan. Nunggu. Ini dulu. Oh. Peluh ke dapat tutung? Ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lemang pertama malam ni. Okey, alhamdulillah untuk malam ni saya dapat lemang pertama saja. Bukan lemang besar sikit lah dari tadi. Okey, jadi banyak mana malam ni tengok video ni sampai habis. Okey. Umpan baru jatuh lubuk bahang selalu. Ya. Alhamdulillah. Jatuh lubuk bahang selalu. Jatuh lubuk bahang selalu. Sakit tekak. Hello. Alhamdulillah. Saya guna dia ada 2 warna purple ni. Oh, togok kedua. Alhamdulillah. Tengok. Oh. Lebur je bahang tu. Alhamdulillah geng. Togok ke 4 ataupun 5 pula. Tengok ikan tu habis. Lebur je buat tau. Oh, sila. Lauk apa ni? Lauk apa? Gula Dah bunyi. Betul lagi. Ikan? Oh. Jadi untuk package ni, dia sekali makan lalu. Sekali makan malam. Maggi pun ada, kopi pun dia sediakan. Makan, layan tengok bintang, tutung. Okey, untuk lauk malam ni nasi putih, ikan kuah gula kuning. Okey, malam ni saya nak makan dulu tengok abang ni masak. Abang, gula apa? Nama apa masak ni? Gula kuning abang ni masak. Okey. Saya tengah. Jadi abang ni masak jadi. Okey. Sekarang dan nak tukar pot yang kedua. Pot yang tadi kurang dah. Jadi juragan pot ni akan pergi pot lain lah. Tukar. Ni, berapa ekor ini ni? 10 ekor. 10 ekor dah. 10 ekor dah. Dia kata target 50 kilo dia. Tu. Angler ni. Jadi kita target 50 kilo sekarang. Kita tahu dah boleh kedok tu. Sekarang dalam pukul 3 tengok jam